Tengok ni guys, ini Mazda CX-80, SUV Mazda yang paling besar, paling mahal di Malaysia. Ini 3 benda best, 3 benda aku langsung tak suka pasal model ni. Jom. Nombor 1, harga kereta ni memang terlalu mahal. Masa launch dia lebih RM330,000. Tak sampai sebulan pun dia terus turunkan lebih RM35,000, sekarang bawah RM300,000. Tapi dengan harga baru tu pun, I think it's still too expensive lah. Model CX-60 yang sama-sama CBU Japan juga, harga dia bawah RM200,000. Kenapa yang ni lebih RM100,000 lagi mahal? Apa yang aku suka, styling kereta ni memang unik, especially dengan colour special model ni. Boleh nampak lah secara visual pun Mazda betul-betul dah start nak jadi jenama kereta premium. Yang tak bestnya, even dengan harga mahal ni pun dekat Malaysia kita tak dapat enjin 6 silinder macam pasaran lain. Instead, dekat Malaysia kita dapat enjin 2.5 liter 4 silinder NA dengan bateri and motor PHEV. Yang aku suka, design dan kabin kereta ni memang dah tahap Lexus dah. Tengok berapa lembutnya plastik dekat atas ni. Lepas tu, kalau dalam kereta China, kita biasa komplain semua pun dia sumbat dalam skrin. Yang ni pula, tengok tu. That's not even a touch screen. Dan tengoklah berapa banyaknya butang dekat depan ni. Orang nak panggil kereta ni old school, cakap lah. Aku lagi suka sebab dia lagi senang nak pakai. Yang kurang bagus, walaupun ini SUV Mazda paling besar sekali sekarang ni, dia replace dua-dua CX-8 dengan CX-9. Kerusi baris ketiga dia masih lagi kecil dan kurang selesa. Corong aircon pula memang ada, tapi dia taruh dekat bawah ni. Kaki je lah boleh sejuk. But my favourite part, baris kedua ni lah. Ruang dia besar, kerusi dia selesa dan tengah ada proper center armrest. Dalam banyak-banyak SUV yang ada captain seats macam ni, yang ni paling best sekali. So ini dia guys, Mazda CX-80 dekat Malaysia. Best ke tak best? Tulis kat bawah.